Apa beza syarikat Pak Bigol dengan syarikat emas yang lain? Mana satu yang lebih baik? Bagi tuan-puan yang masih lagi tercari-cari syarikat emas apa yang terbaik untuk tuan-puan buat simpanan ataupun pelaburan emas, boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Dalam pemilihan syarikat emas, pesan pakar kewangan, ada 5 kriteria yang kita perlu lihat. Yang pertama adalah daripada segi harga per gram yang rendah. Jika tuan-puan ingin dapatkan emas fizikal, harga emas fizikal di Pak Bigol adalah yang terendah di Malaysia. Kriteria yang kedua adalah cawangan jual beli yang banyak. Yang ketiga, tuan-puan kena pastikan stoknya tidak terhad. Walaupun pada ketika itu, harga emas tengah jatuh menjunam. Tuan-puan tak ada masalah untuk borong lebih banyak lagi emas-emas yang tuan-puan nak. Disebabkan Pak Bigol ada kilang sendiri, Pak Bigol mampu untuk menghasilkan berkilo-kilogram emas mengikut kehendak pelanggan. Yang keempat, pastikan syarat jual beli tidak cerewet. Di Pak Bigol, tuan-puan beli emas, tuan-puan pasti dapat emas. Nak jual emas kepada Pak Bigol pun, Pak Bigol terima apa jua keadaan emas tuan-puan, walaupun emas tuan-puan dalam keadaan kemek, patah, bengkok dan sebagainya. Pak Bigol boleh beli emas tuan-puan dengan harga yang tertinggi walaupun emas itu bukannya jenama Pak Bigol. Dan akhir sekali yang kelima adalah spread emas yang nipis. Spread emas di Pak Bigol antara 6 hingga 9% sahaja. Di situlah keuntungan tuan-puan akan menjadi lebih banyak bila mana tuan-puan beli emas di Pak Bigol dan jual semula di Pak Bigol. Jadi pastikan tuan-puan semak 5 kriteria ini sebelum tuan-puan mulakan simpanan ataupun pelaburan emas. Di Pak Bigol, kelima-lima kriteria ini sudah pun dipenuhi. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigol, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.